Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hari yang ketiga kita berada di Kedah. So hari ni kita tengah bersiap-siap nak pulang ke base masing-masing. Alright, so semua dah sarapan, semua tengah mengemah ni. Tengah mengemah. Jalan sikit sini. Suasana tempat okey lah, okey untuk buat family day ke gathering. Boleh lah, kenalah dengan harga dia. So, kalau nak mancing kat kolam ni, dia ada kolam ni depan ni kan? Tapi itulah, banyak lumut pula kolam dia. Saya keluar sini, keluar daripada bilik, pung tu main pancing. Ikan ada ni tapi lumut banyak. Main casting boleh lah. Okey. Jadi ada yang tengah duk bersiap. Sagi next perjalanan kita tengok dulu pergi mana. Okey. Waktu sekarang dalam pukul 11 lebih. Masa pukul 12 ni kita check out lah. Tengok kereta apa, gila berkilat. Kereta ni aduh dah masam lah. Banyak barang-barang bawa. Untung ada box, barang boleh isi banyak. Yang ni kategori standard kedai. So kita dah makan tadi. Ada orang sponsor doyan, nasi goreng dengan roti canai. Berapa sekilo? Kilo kami 45. Kalau yang sah, apa ketam apa? Ketam sambungan. Mula-mula tu okey sama lagi. Malam-malam Sini sampai sini. So sesi orang kata apa? Sesi perpisahan lah dengan geng yang utara lah. So lepas lagi akan bawa kita pergi makan-makan apa semua, dan kita akan balik lah ke base masing-masing. Tengah perbincangan ni nak pergi mana ni. Nak pergi mana? Pergi makan tengah hari dulu Lepas tu baru santai balik sana. Okey. Jadi lepas daripada tempat menginap tu Bayu Samudra, kita mai ke Kampung Agung. Kampung Agung dekat Kedah ni, tak tahu area mana. Kita tengoklah apa ada kat dalam. Suasana dia macam macam orang dulu-dulu lah. Tengok rumah daripada jauh pun nampak. Jadi harga tiket dia dewasa RM10, kanak-kanak RM8. Batok lo. So kita order ayam dulu. Lepas tu dia punya suasana dia macam kampung sikit lah. Dia macam perkampungan. Tengok rumah pada rumah lama, gazebo. Memang cantik guys. Siap ada lagi apa? Ada transit lagi. Okey dah. Jongkik Batang Pinang. Lepas tu ada rumah, replika rumah dia dulu. Tu ada kura pun dah. Ni. Okey. Pokoknya dia ada beranda Kapari ni ada beranda. Jadi sudah masuk waktu zuhur. So ni gerai-gerai dia, tengok klasik buat daripada ponok buluh. Ada pulut kacau, lama tak makan pulut kacau. Pisang goreng panas,
Kuih kapit ada, roti canai. Bahulu ni bakar sabuk ni. Rare juga ni. Dangai. Dangai baik. Beli satu. Test tengok macam mana. Cok ni ram dah. Coklat piau dah goreng-goreng. Jom. Tengok suasana perkampungan dia. Jom ambil gambar. Ni macam Telaga dulu. Ira, tengok ni. Dulu mandi kat sini Ira. Ni Telaga lama. Telaga. Banyak. Jom. Kena ambil gambar sini pula. Tengok ni. Sini. Baik jatuh hamparik Nala punya besar. Bye. Okey. Congkak dulu. Ini tempat gilis cabai dulu. Tak bergerak pun. Rumah dulu. Motah. Ni bangsai. Tempat buah padi dulu, barang-barang padi semua sini ya. Kolam ikan. Padi. So kita daripada main central tadi, lalu sini kan ada mini zoo guys. Mini zoo. Jom kita masuk tengok binatang apa ada kat sini. Ni katik. Rumah dia, rumah mewah Jangan bagi banyak. Lah pegang lah bekas tu. Dia buat ilmu. Lai patuk Ha. Wah. Air cubit Gangster kampung Ayam mutiara, ni ayam Belanda. Dia kebau. Hidung. Dua ekor. Kau dah payung. Belanduk.
So ni tempat ikan lago. Ikan kering, ikan kering. Kain petok ni bendang Bye. Tengok sini. Bye bye. Bye bye. Okey dah. Boleh lah. Okey dah, jom balik. Okey. Sesi perpisahan dengan Geng Utara. Okay, Meh, terima kasih banyak, Meh. Okay, jom sekali, Zubiak sekali. Zubiak dengan anak Iman sekali. Wahab balik sana, ha? Balik sana. Alright. Jadi lepas dekat Kampung Agong, kita main makan dulu dekat Wanzai Bawah Goreng. Ini dekat mana ni? Matampau ke apa ni? Perda, Jalan Perda Untabang. Dia tulis tu Jalan Perda Utama, Wanzai Bawah Goreng. Sebelum kita gerak pulang ke Sentral. Alright. So kat sinilah kita akan berpisah lah dengan Geng Utara. Yang tinggal Zubiak, Naiman, Beli dengan Amir. Yang lain-lain semua dah balik lah. Tinggal yang ni sajalah. Alright.